Halo guys, Assalamualaikum dan selamat tengah hari geng. Okey geng, hari ni aku nak pergi mancing, tapi gunakan jaring lah. Kita nak try cari ikan patin pula. Nak tahu lokasi? Tunggu, stay tune geng. Okey, mantap geng. Okey geng, kita dah sampai kat spot dia. Tunggu abang aku dah tunggu tadi. Sampai. Inilah spot dia. Ikan patin. Kita cari patin pula kat sini kan. Si Brown. Tu ada member sebelah. Buka bonet dulu. Pot geng. Okay, pot gam. Okay. Oh, steady pin gam. Aduh, jarak lagi contek ah. Geng. Mantap ni geng kalau jala geng. Oh, orang sana. Sugih nanya tu. Kampung patin. Spot ikan banaraya. Mantap. Okay, geng, kita set up barang dulu. Kita hari ni pakai jaring pula. Majid. Dia kena ke? Belum mana lah. Kita set up barang dulu geng. Apa? Jangan lupa subscribe, komen dan like geng. Okay? Tak geng. Member ni. Oi, ular kah? Orang kerja pergi tidur sini. Geng, tu guna joran ni lah. Panjang sikit dia. Oi, hujan. Ui, hujan lah geng. Ni sungai UKM geng. Sini banyak patin kan. So hari ni aku nak try lah dengan abang aku pakai jaring. Jaring patin tu yang selalu orang guna tu. Oh, banyak tu lah. Petai. No, petai. Aduh, ada rebung geng. Confirm cari rebung ini balik ni. Sorry lah geng. Kita nak makan rebung, kita ambil kat sini boleh tak? Siap minum. Okey, ngam, cantik. Okey. Ui, hujan pula. Hujan geng. Okey, ngam. Nandau. Ni pot jala ni. Keban jala tadi, aduh baru cun. Kah? Geng, kita pakai jaring pula. Aduh, panjang ni kau. Cari hasil. Mantap. Aduh, hujan. Nak balik ni. Hasil kita dah hasil. Tengok hasil dia. Mikro.
Manalah tahu ada patin melalu. Plastik gong ni. Gam, oh tengah pasing wajib ah. Panas, geng. Ho. Tap. Geng. Kita biar dia hanyut dulu sampai sana. Nampak? Kita lepaskan tali dulu. Bagi dia hanyut sampai sana. Ni kalau bawa jala tadi ngam ni. Saya bawa jala sini. Cun. Oh, cun. Biasa kat ni kan ditinggi. Patin. Ikan lampam. Bawang ni. Beli. Pecah ni. Tiga jauh. Sampai sana. Oh. Tekan dah semua ya. Yuk naik krom. Ayo, mau tekan ni. Tekan mu je. Hati. Mau tekan. Geng. Susah juga main pancing jaring. Alah berat, panjang lagi tu. Tak strike lagi ni. Panas. Tadi hujan jadi panas pula. Belum ada hasil lagi, geng. Ada hasil kita cari rebung lah kat sini. Ada rebung ke tak ada. Aduh, tengok mana. Tengok brown dulu. Kok rebung, geng. Ayo, ongek. Tidak duduk. Wah, aku lagi. Panas lagi. Saya tukar giliran pula, geng. Suruh Star Romeo. Aduh. Hisap rokok dulu. Orang tarik dulu. Tak nampak lah. Tadi banyak boiling. Tak nampak pula boiling kan ni. Mana pergi boiling dia? Manakah pergi dia? Okey lah, geng. Kalau ada hasil nanti saya tunjuk. Okey, mantap. Okey, geng. Kita tunggu abang Bat dulu. Sebab kalau air macam ni dah tak boleh lah main jaring kan. So kita tunggu dia bawa jala. On the way katanya. Hari pun dah macam nak hujan pun ada ni. Tadi sekejap hujan, sekejap panas. Kita relax dulu. Sambil-sambil tu tengok diorang main jaring. Member dah penat dah.
Ada kah? Nih. Jenengan penjara dia. Oke, geng, kita tunggu Bang Bat bawa jalan dulu. Baru kita berjalan lah. Oke. Aduh, bagaru. Ki pokok prong ni. Gap, gap. Mus tabung yo. Merang. Tak nak ikan mah ting-ting ada. Je, maki paribu sih. Menjala ti. Ki medok ni. Ti ni wadik jam dia. Ti kayak kemati we yo. Bakit dia? Je, yo mo maje. Kan ni kari yo. Hmm. Tu yo kan. Maju pun patol tu. Teruk dengan kuda itu ya, sio.
Geng, kita pindah spot pula geng. Kita try cari dekat bawah jembatan sana. Sebab boiling dia tak ada, memang susah lah. Kita nak cari ikan patin je kan. Sebab target ikan patin je. Tapi boiling pun tak ada, lampam pun tak ada. Kalau bawa jala tadi lah ngam. Abang Bat tak sampai lagi. Sementara tu kita cari dulu. Sana jauh juga jalan dia. Yang kaki Berang tengok rebung. Ada ke tak ada rebung. Sebab rebung sini banyak dah. Orang ada ambil kan. Okey geng, kita tunggu hasil dia. Nanti kita update. Okey. Okey geng, disebabkan tak bawa parang dengan pisau, so ada pisau kecil, kita guna geraji ni lah. Nak ambil rebung kan. Sedap rebung ni geng. Ambil dulu. Cukup ni. Aduh, kita bawa parang pula kan. Okay, geraji lah. Ikan tak ada, kita cari rebung. Yo. Cuba yo. Okay. Tanah apa sini dia? Geraji. Geraji yo, nak. Nak sini dia. Ada. Sini lah. Iya, iya. Ti. Yo. No yo, bakal. Ada yo tu, bakal. Mari tu. Ada bakal betul. Ini. Bawa lagi. Dia yo rumah yo. Dia yo. Segar ni. Ni kalau ada parang ni best ni. Parang tak ada. Pakai geraji lah. Geraji. Sejak yo. Okey, mantap. Ada lagi kat situ geng. Rebung ni. Mana situ salat yo? Ada juga tutup agak. Wah, mantap. Kumpul dia. Pokok yo kau. Kuas yang. Oh. Aduh, tak yo dah bang. Kilogram. Aduh, barak. Dah. Dah tanah tu. Ajak dia kita panggil. Penis dia bro. Ini sedap. Aja ni, di skot ni. Mana? Oh. Ni dia. Ni dia. Oh, skot ni. Semua je ni yo. Jauh semua je. Bukan. Semua di situ, segala situ. Ya, Kan, semua di situ. Kau senang tu mati. Oh. Cak ru gaji ni. Ajam ni gaji. Kecil ni. Mantap yo. Aja ni. Siok. Aduh, terang yo. Sedap. Aja ni. Kan. Ada boleh. Rebung. Dua rebung. Enggak dah. Aduh yo. Mat biji ni cip tau. Kamu torop dah bang. Kita ni apa? Umur orang bit pun. Yo gerang. Orang bit mu. Bit orang. Okey. Morbir ang yo. Ada dia ada dalam perang. Asam bom dia. Semua orang ambil tu. 3 dah geng. Pun ada geng. Sini pun ada geng. Mantap lah, ada 2 lagi kat sini. Okay geng kita cari rebung dulu geng. Ikan tak ada, at least kita dapat rebung.
Mati. Ni orang mati. Stop. Ini rebung. Kalau beli mahal je. Ada lagi tu. Yang tu geng. Ni baru betul geng. Kafe rebung. Asyik. Ni beli kat kedai mahal geng. Ada. Tanah dia. Panai dia ron kan. Tinggal di kereta ni. Tas ni. Kadi titik. Borneo. Borneo bak. Di Semua di situ. Kayak geradi kena tu. Rango. Kayak geradi. Bro. Mantap. Ini segarnya benar tak? Okey. Okey. Ngomong. Kadi dia. Tangan mu dijak nak. Berbut tau. Titik nomor dia. Kadi aku. Laronan naik dia kan. Sampai jadi kedik-kedik. Ginilah dia. Rebung geng. Kita stick tu ya. Mantap geng. Penuh plastik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo. Dah betul yang rumah tu. Hasil Milikan pedi ya. Ya ni. Tapi bendong ni ben. Hasil jaring. Ini betul hasil jaring. Tidak dapat ikan, dapat rebung. Kejuak rasi rebung. Tebangi. Ada detik orang asli dah dit. Mana? Dino sedapnya kita ngudi bah. Rebus. Musim fungsi dia. Orang punya air rebung ni. Aduh. Saya nak baik. Steady boy. Macam puting ni lah. Tidak diribu. Dulu teran. Oke kasar itu. Oh noncun boh. Okey. Wah yang siar gitu, wah yang. Ya, teknologi. Geng, kami tak dapat ikan. Tapi kami cari rebung. Segeng orang Borneo. Dia macam ni lah kehidupan dia. Kalau kat kampung, tak payah cakap lah. Ini kita duduk kat bandar. Apa pun boleh, yang penting makan. Biasa agak macam mesti hitung ni. Ini jarah. Oh di sejarah. 3 lagi. Ada 3 lagi. Pokok hati ni baik. Tidak. Tording tu. Geng, kita ke Jalan Badul pula hari ni. Ikan tak ada. Kita tengok hasil. Ada hasil ke tak? Iya, iya. No, sih. Tidak. Tidak ya. Ini dulu. Bajet mikir je dengan mesti. Dia.
Oh, mantap, geng. Dalam ni barulah mantap. Okey. Sini. Selamat. Eh, Turunlah. silakan. Kita naik sampai ke jurang. Mantap. Geng, kita tunggu penyelamat dulu. Buka kasut dulu. Macam ada besar ni. Sebab sini memang banyak batu. Tu besar, batu. Aduh. Itulah dia. Sini ya kita dapat lampam besar-besar kan. Ni no. Kita. Wih. Memerang bang. Senyap je. Tarik. Oh depan. Tak boleh tarik ni. Habis dah lah. Cantik jalan ni bang. Ini siam. Ya. Lubang besar tu, lantai dia besar-besar Ui. kan. Itu siap, itu Thailand. Itu Cina. Adakah? Apakah ni? Ikan besar. Tilapia besar geng. Gila. Sangkut, sangkut. Aku lepaskan itu dulu lah. Kau nak baling jut ni sekejap. Dia ada lampam lah. Wih, ada lampam. Mantap. Wih, banyak ni lampam geng. Okay. Oh, wow, tebaran bentuk piramid. Baling je sangkut, baling je Sebab sangkut. sini kan. Ui, ada. Kan sini kan kita ingat tak yang kita dapat. goyang. Ingat tak kita dengan Abang Zul tu? Sini yang besar-besar Tu lampam lah. dia. Janji tak boleh bising sangat. Kalau kita bising, dia pergi seberang sana je. Tahu tak apa. Seko je. Oh, tak ada piah seko. Terlepas kat je tadi. Jom, baling lain. Baling tak jadi pun dapat je kan. Bau sini. Ada gegar. Ada. Ada bunyi orang bergendang. Oh. Kampung orang sebelah. Oh. Kampung bawah pokok. Kalau macam tu gendang dalam air. Nak pegang tak? Dalam paip tu ada ikan ni, ikan ubi. Uish. Aduh. Kebau. Kembau Okey. Aduh, mana raya. Tak apa. Mesti ada ikan lain. Bau hitam. Bawang hitam, kita tengok. Kau steam lah geng.
Ada. Ikan apa tu? Sebarau. Tilapia. Barau bang. Sebarau. Bukan. Tilapia. Aduh, saya pula tak bawa ni kasut saya. Tengok bandar raya besar. Bandar raya je. Keluarkan tilapia dulu. Ha. Mantap lah. Pesan dah tengok ikan bang. Nyam Sedap Jo. Jo, tilapia sini sedap Jo. Ha. Itu kita bawa juk ni. Lain. Lain. Ha, juk ni coklat tu ingat. Bukan, kita pergi pantai tu. Sangkut lagi jali. Kalau betul-betul cari tak ada. Lampau bang. Okey. Tengok. Ini sangkut. Setiap kali tebor je sangkut. Ada ikan. 2 ekor lampam. Dapat 2 ekor. Lampam. Kecil ni, kalau kita tempat dalam dapat yang besar-besar lampam. Susah macam ni jalan. Kasut tak Kan pakai. kasut tak ada. Sipul letak atas je yo. Wah, ada seekor lagi kat bawah tu. Teman. Tilapia besar. Cepat je. Okay, naik atas. Nampak tak cari bersih. Sana. Okey. Tilapia. Berapa gerak di sana? Pagi pukul 5 ke 6 ke. Jala kat Pahang lagi. Dia kena senyap je, senyap tu balik. Oh, itu lampang apa tu? Ekor merah. Ekor merah. Nasi ayam. Lampam ke apa? Okey, ni lampam tadi. Tebaran tempat yang sama 2 kali. Dapat tilapia lagi. Besar tilapia. Walaupun dah tebor kat situ, tebor lagi dapat ya. Jahit betul tangan Jo ni. Betul lah Jo. Tilapia. Tilapia pun bersih. Bersih dan sedap. Macam fresh. Tilapia ni nampak macam ni. Tilapia dari pucung tu okey. So puas hati. Dapat 10 ekor. Okey. Bobo lagi. Tiba-tiba dia bunyi kan. Tiba-tiba dia bergerak. Pasal lampam besar.
Ikan apa jua akan dapat. Tadi bergoyang kuat. Woi, Woi. haruan lah. Ui, legend ah. Macam mana boleh dapat haruan macam ni ke jalan? Jalan ni. Dapat aruan Jalan ni dapat haruan. Ambil. Pelik bang. Patut dia senyap mula kan. Boleh macam ni bang. Haruan pun boleh sangkut. Ambil. Ni masukkan ni. Oh, saya. Macam mana ni betul-betul? Ui. Betul macam-macam ada. Macam-macam ada. Okay, geng dapat aruan pula. Baldi. Ada baldi. Oh, ini kali ni balin ke arus. Kita tengok macam mana letup dia. Dalam je situ. Itu dalam tak? Dalam. Oh, dia dalam juga ni. Dalam sini. Ada rasa? Sungai ni dipenuhi dengan ikan ni sebenarnya. Hilang dah. Siap gulung macam tu pintalkan jala. Ada seekor kat bawah. Kasam. Boleh Baling. Okey. Kali lagi. Tu bawah dia ada lagi kan? Bukan bawah ada. Ada. Saya nampak macam ada. Ada. Dalam talapia kita lepaskan dia. Sekejap je lepas. Oh tu. Hijau kata saya perkasam. Kali lagi. Ini ada kali ke ni ya? Tak tahu. Hah? Jangan. Lupa nak. Nak balik lagi? Balik lagi sekali. Okey. Pokok ada. Oh, jauh. Mantap. Biar bagi jatuh sampai dasar. Pasir rasanya kan? Ni harap. Sangkut. Oh. Gegar. Dia langgar. Oh, mantap. Lubuk ni. Di dalam kat tepi maknanya lubuk lah. Dia dah langgar. Bandaraya pun bandaraya je, janji ikan. Tahu tak apa. Dapat rasa getar tu. Betul-betul. Lubuk. Mari kita tengok ikan apa. Wih, ya betul. Wah. Maju. Tak ada. Tak ada. Aduh, macam mana dia keluar? Bijak betul ikan ni. Kan sini banyak dia gantung ini ah. Dia batu-batu dia terangkat lah. Ini banyak. Denyut tadi ni. Denyut-denyut tapi ikan terlepas.
Ha, dia paling cantik-cantik tu. Ha, paling cantik-cantik tu. Kita tengok baling dekat arus dapat apa. Awak sana. Kalau kita tarik itu dia terbuka bawah. Aduh, dapat besar benda raya. 2 ekor. cantik dah. Weh. 2 ekor. 2 ekor je. Ini Zul punya lubuk ni. Uish, jala dia tarik ke sana. Oh. Best tu. Dapat pergi seberang ni. Jala kat sana. Dah, buat pusing. Pau je. Ampam pun tak ada. Bang. Tu lah. Sini Jo. Sini. Dia tenggelam Jo. Dalam lah. Oh. Ui. Tarik. Itulah saya takut tu. Oh. Dah sangkut dah? Apa bang? Itu sangkut dah. Oh. Padu kalau tak boleh buat biar saya tolong. Apa ikan dalam kan? Ikan ada? Bang. Ya betul Jo. Pegang. Ui. Ikan apa ni? Besar. Mari kita tengok. Weh. Oh, dam. Dalam tu. Okey, pegang jala. Dalam kan? Jo tegangkan sikit je jala, tegang. Dalam ah. Dalam tak? Dalam. Abang Borang tak boleh ke? Boleh tak boleh? Dalam ah. Dia tak cakap boleh ke tak. Dia cuma cakap dalam. Saya rasa abang Borang tak boleh. Dah. Boleh. Slow. Alhamdulillah. Ikan apa? Ikan ni sejak banyak ni. Bandar raya. Bandar raya lah ni terus. Aduh. Bang, bang. Aduh. Angkat. Tak apa. Bang, ikan apa ni bang? Ya Allah. Sini lubuk dia. Ya Allah. Ingat baung je. Ini bukan baung je. Patin pun bukan. Aduh, hai. Aku dah agak dah. Kau nak. Aku dah agak. Tengok kalau macam ni. Zaman dulu kita menjala bandar raya macam ni lah Jo. Sekali tebor macam ni. Sekali tebor macam ni. Itulah. Dulu kita cari betul-betul. Tadi daripada bawah sana pun dah macam ni sebenarnya. Tapi sekarang tak ada lah ikan bandar raya kat bawah tu. Sebab diorang mungkin dia lari je. Kena alam, mesti kena tempat dia. Gila, patutlah berat ni macam. Inilah Punya dia bekal dia pun. hasil menjala ikan dekat Sungai Langat yang penuh dengan ikan bandar raya. Dapat cantik dah.
Dah macam taman negara dah tengok. Tapi ikannya, tengok. Ikan luar negara. Ikan bandaraya semua. Apa nama dia? Perpus. Perikul kerupus. Tadi dia tulis kat situ. Ini lidah pun beli. Ui. Bang, ini berapa kilo dia bang? Ush. Apa lah. Berat tu, sekilo 300 kilo lebih tu. Besar je Jo, boleh angkat Jo. Angkat Jo. Tunjuk Jo. Ish, tengok ni. Bapak lah. Besar. Gemuk je, bang. Bapak bandaraya. Dekat sikit Jo. Kilo lebih oh. Gila bang. Kalau bau macam tu besar kan baru. Kalau bau besar macam tu, orang marah kita. Weh, tamak lah korang. Dia cakap. Semai dia punya lah bang. Memang biasa akan jadi macam tu kan. Kalau kita tangkap banyak, dapat banyak, kita disalahkan. Last lah gang. Kat sini nak tebol last. Sebab kita dah masuk kawasan ikan bandaraya dah sekarang. Jadilah rezeki tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Tak dalam sini. Tapi tak ada goyang tu. Kita tengok Atas tak ada ikan lah bang. Tak ada ikan dah Tak ada ikan dah. Aduh. Okay, Jo cakap lah. Ni Jo. Okay. Okay geng, sampai sini je video kita hari ni. Tadi dah Nanti tunjuk hasil Jo. tadi dah banyak dah geng. Banyak tadi bandaraya lah. So jumpa lagi di next video. Nanti tunjuk hasil kat sana. Jangan lupa subscribe. Tunjuk kat dia. Wih, haruan. Geng, hasil. Kakak Bagi tak kakak payah fish. Bagi haruan. Belakang sikit. Ada lampam. Lampam apa ekor? Tu, dia long Ekor. one. Okey, haruan seekor. Tempat juga haruan. Hidup lagi Kakak haruan. tunjuk Yang penting Ikan ada lain. telepia. Telepia besar. Telepia sedap. Sedap. Itulah dia. Santai-santai je menjala Okey. Tik lah Okay dia. geng, jumpa di next video lagi geng. Ni kali bawa jala seorang satu. Okey. Betul. Saya pun nak turun. Mana boleh saya tengok je Jo. Tak pernah abang buat macam tu bang? Tak pernah lagi. Macam pernah Hujan. Orang lain ada lah Jom selalu. hujan. Tak bawa payung tinggal.